Bila kita faham bahawa kalau kita mau menabung banyak, kita kena ada income yang banyak, kita akan start fikir macam mana cara mau tambah pendapatan. So saya bagi tahu dekat anak muda tu, saya cakap, kalau kita mampu menabung 300 sebulan, kita perlukan 16 tahun untuk capai 100 gram yang pertama. Entah hidup ke masuk alam lain tu lah kita tu. Tapi kalau mau cepat, macam ada satu orang kawan saya, dia dealer public gold. Dia cikgu sebelum ni. Sekarang dia sudah resign lah, resign muda, belum 30 lagi. Dia cikgu, dia bina income public gold ni daripada beberapa tahun lepas lah. Jadi bulan-bulan dia dapat income 4 ke 5 angka. 100% daripada income public gold dia boleh beli emas. Sebab apa? Dia punya komitmen ditanggung oleh kerja hakiki dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau lah dia punya kemampuan untuk beli emas sebulan 10,000, berapa lama dia perlukan masa untuk dia dapat 100 gram emas? Katakan 10,000 tu bersama dengan 20 gram. 5 bulan settle 100 gram menabung. Tadi 16 tahun. Sebab sebulan dia simpan 300. Si kawan ni dia simpan sebulan 10,000. Macam mana kita mau simpan 10,000 kalau gaji pun 2,000? Jawapan dia kena tambah income lah tuan-puan. Boleh? Excited ke nak tambah income?